Day 3. Hari ni kita siap-siap. Lepas tu kita akan jumpa dengan someone special from Thailand, which is Celia. Lepas tu kita gerak balik ke pangkuan masing-masing. So let's go. Sementara ni kita orang tengah tunggu Kak Yati. Plus kita tunggu dia orang juga yang pergi pick up Cik Yah dekat Bukit Bintang. So ya, tengoklah kejadiannya. Tapi semalam memang sangat-sangat hectic. Kita dari pagi sampai ke malam memang tidur lambat. Sebab ya, dapat gambar tapi the result was so satisfying. And yeah, hopefully hari ni pun semua smooth je. Bye. So kita dah ada dekat FSSK. Kita free cover lagi sekali dengan Cik Yah dekat sini. Suasana Kak Vida tipu. Tarik konvo dah tanya Kelly, teruslah tanya Kelly, tak ada tanya orang lain. Jahat lah. Dah lah hari tu chat, aku tak dapat datang dekat rumah. Macam tu, alah macam namanya hai khabar? Lagu main lagu. Tung 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 tung. Kau buat Zafira. Alah. Pada 5 Zafira Zulkifli. Ya, graduan FSSK. Nur Atira. Okey. Muhammad Nurul Arsyad. Ketua kita. Muhammad Amirul. Artis Bintara. Seterusnya Nur Hayati. Nuryati Tising. Terima kasih. Kakak kita. Dapat lagi 1, 2, 3. Dia pula Datin. Okey. Ada tak Kelly? 1, 2, 3. Dapat Fatin Suhaila. Record. Itu nombor aku. 1, 2, 3. Okey, cantik. Seterusnya Siti Nur Indah. Okay. Okey, 1, Ya. 2, 3. Partner saya. Oh. Artis kita. Miss Universe UKM. Anak muda aku. Cikgu Laila. Okey. Yeah. Terima kasih. Okay. Sebenarnya kita ada sedikit drama hari ni. Saya sepatutnya balik ke Perak hari ni, tapi kita balik esok.
Sebab kita dapat surprise tadi daripada Pondok Bantai. Kita balik esok. Udah besar dah lah. Paling tinggi tu 16. Oh, dah kat ni kan kita celus dah. Kita tayung 6 dia. Mata dia 6, 4 orang, laki 2, perempuan 2. Makan So, Ini kita VIP. Okey, sekarang kami ni dekat Masjid Besi. Kami nak ambil orang tu, orang Pondok Bantai tu. Alah, tak nampak dah. Orang Pondok Bantai tu nak balik ke hotelnya. Kita jadi Grab malam ni. Okey je. macam berat. Esok jadi ni aku. Esok nak bawa naik atas. Naik atas. InsyaAllah mati guys, mak saya. Terima kasih sangat. Fida, terima kasih datang jauh-jauh. Balik. Handbag. Semua dah Terima kasih. Bye korang. Rindu kakak-kakak saya. Tak boleh jumpa. Surprise paling menjadi. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama. Apa? Bukan selalu akak nak bawa pergi jalan-jalan malam ni. Akak bawa. Hai korang. So tadi pukul 11 kita dah sampai rumah daripada hantar Kak Fida, Kak Asma pada hotel. Dan kita makan dekat rumah tadi. Kita sampai tadi kita makan. Kak Yati bagi kipas dengan tudung. Saya memang tengah mencari kipas di TikTok untuk dibeli. Allah dengar doa saya. So esok kita akan balik ke Perak setelah spend more time here. Tapi really satisfying. Mengantuk. Bye.